Faraj longgar selepas bersalin. Hari ini kita akan bahas tajuk ini. Jangan lupa save dan share video ini dan tengok sampai ke akhir. Dan semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Apa itu faraj longgar? Istilah faraj longgar tidak wujud dalam konteks medical. Okay? So, benda ini boleh diperbaiki. Dan nombor dua adalah bukan semua perubahan faraj disebabkan selepas bersalin. Ada juga banyak masalah faraj yang longgar ini disebabkan oleh hormon, faktor usia, obesiti, batuk yang berpanjangan yang boleh melemahkan masalah ataupun otot-otot pelvis kita. Masalah sebenar otot pelvis kita menjadi lemah. Tanda-tanda dia termasuk seperti kencing waktu malam, batuk, terkencing, kurang rasa waktu bersama dengan suami, rasa berat di bawah. Itu adalah beberapa tanda yang penting untuk kita ambil tahu. Dan senaman Kegel sahaja tidak berfungsi untuk semua orang. Ramai antara kita yang memerlukan rawatan yang lebih lanjut dan rawatan moden sangat-sangat banyak pada zaman sekarang untuk masalah faraj ini seperti fisioterapi lantai pelvis, rawatan hormon ataupun rawatan medikal. Kalau anda ada masalah seperti ini, jangan sesekali malu berjumpa dengan doktor dan kita sentiasa bersedia untuk merawat anda.